ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصواب سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membicarakan tentang berkaitan dengan ibadah korban. Korban dari segi istilah ataupun dari segi bahasa panggilan bahasa Arab dia disebut sebagai udhiyah. Ataupun kalau kita biasa dengar pada hari raya korban, kita akan sebut hari raya Aidil Adha. Udhiyah ni daripada kalimah dahwa. Dahwa berarti waktu pagi. Kerana apa? Ia bersesuaian dengan ibadah korban yang disyariatkan, yang dibuat pada waktu duha. Manakala udhiyah dari segi syarak adalah ma yuzbaha min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayami tasyrik taqarruban ila Allah, iaitu sesuatu yang disembelih daripada haiwan ternakan pada hari raya Aidil Adha sehingga berakhirnya hari tasyrik untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksud istilah udhiyah ataupun kita sebut sebagai ibadah korban. Jadi kita kena faham korban. Kalau kita tengok dalam perbicaraan kitab-kitab fiqh, bab korban itu dia berbeza dengan bab sembelihan. Sembelihan ada bab khusus, korban ada bab khusus. Tu kalau kita baca risalah korban, kita tak jumpa pun ulama itu ataupun pengarang akan menjelaskan tentang cara-cara menyembelih, tak sebut. Sebab penyembelihan dia ada bab khusus, korban ada bab khusus. Dan korban itu menerangkan tentang hukum hakam dan syarat-syarat khusus untuk melakukan ibadah korban. Manakala penyembelihan adalah bab umum tentang penyembelihan semua binatang. Dan dinyatakan di dalam firman Allah SWT, fasalli li rabbika wanhar, dan dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan wanhar, dan menyembelihlah, sembelihlah haiwan ternakanmu sebagai korban. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun min amali yawman nahri habba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamah bikuruniha wa sya'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Ni antara kelebihan orang yang melakukan ibadah korban. Yang makna, dan sesungguhnya tiada sesuatu amalan pun bagi anak Adam pada hari nahar, iaitu pada hari raya korban, yang dicintai oleh Allah melainkan amalan menumpahkan darah pada hari tersebut. Jadi di dalam setiap hari kita itu, kalau kita melakukan apa-apa amalan, adalah amalan ketaatan, semua itu adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Tetapi pada hari raya Aidil Adha tidak ada satu-satu pun amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT melainkan ibadah menyembelih haiwan kurban, iaitu menumpahkan darah haiwan kurban. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Sesungguhnya haiwan kurban yang ditumpahkan darah, setiap titisan darah yang ditumpahkan itu pada hari kiamat nanti, sama ada darahnya ataupun tanduknya ataupun bulunya ataupun kukunya, akan datang ataupun akan dihadapkan kepada Allah SWT. Yang ini bukan dihadapkan secara hakiki, tetapi makna dihadapkan ini adalah pahalanya akan dihadapkan, dibentangkan oleh Allah SWT di hari kiamat. Qabla an yaqa minal ardi fatibu bihan nafsan. Walaupun sebelum lagi darah itu sempat tumpah ke bumi, pahala ibadah orang melakukan ibadah korban itu telah sampai kepada Allah SWT.
fatibu biha nafsan. Itu maksudnya, ataupun itu antara perkara yang perlu kita ambil perhatian, iaitu maka hendaklah kamu merasa senang dan suka tentang ibadah yang disyariatkan khusus bagi hari raya Aidil Adha. Jadi antara fadilah ataupun antara keafdalan ataupun kemuliaan, keutamaan orang yang melakukan ibadah korban, mestilah memperbanyakkan bilangan korban. Contoh, kita tahu satu ekor lembu kita boleh buat 7 bahagian, dan satu ekor kambing menyamai dengan satu bahagian ekor lembu. Jadi kalau orang tu dia mampu beli satu ekor bahagian, dan dia juga ada pilihan untuk pilih satu ekor kambing, jadi lebih utama dia pilih satu ekor kambing berbanding satu bahagian daripada lembu. Kerana apa? Kerana orang yang memperbanyakkan haiwan penyembelihan dia pada hari nahar, iaitu pada hari raya Aidil Adha, itu akan mendapat rahmat Allah Ta'ala, keampunan di sisi Allah SWT, dan antara amalan yang dicintai oleh Allah. Semakin banyak bilangan sembelihan, semakin banyak amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita lebih dahulu kita kena faham tentang pengenalan ataupun hukum berkaitan dengan ibadah korban. Hukum ibadah korban di dalam mazhab Syafi'i yang asli ataupun yang ada terbahagi kepada beberapa hukum. Yang pertama, hukum bagi mazhab Syafi'i bagi ibadah korban adalah sunat muakkad. Sunat muakkad alal aini, iaitu untuk siapa? Untuk orang yang melakukan ibadah haji pada tahun tersebut. Kena faham, sunat muakkad kita dah faham dah, sunat yang dituntut. Tetapi dalam ibadah korban tu dia ada perincian dia ada penerangan yang lebih lanjut, iaitu sunat muakkad alal aini, iaitu sunat muakkad, sunat yang dituntut atas setiap individu. Untuk siapa? Orang yang melakukan ibadah haji pada tahun tersebut. Kalau orang tersebut melakukan ibadah haji pada tahun tersebut, hukum dia adalah sunat muakkad yang dituntut bagi individu tersebut. Manakala sunat muakkad alal kaifiyah, alal kifayah, iaitu sunat muakkad yang dituntut alal kifayah, bagi satu-satu kelompok. Seperti orang yang tinggal di dalam sebuah rumah, satu keluarga yang tinggal di dalam sebuah rumah, apabila ada salah seorang daripada ahli keluarga yang tinggal dalam sebuah rumah tersebut, nescaya ahli keluarga yang lain itu tidak lagi dituntut untuk melakukan ibadah korban secara sunnah. Maka terangkat tuntutan sunnah bagi ahli keluarga di dalam rumah tersebut jika ada salah seorang sahaja yang telah melakukan ibadah korban sunnah pada tahun tersebut. Tetapi jika satu keluarga pergi haji, satu keluarga ni pergi haji, duduk dekat Mekah tu, satu keluarga tu duduk dekat satu bilik ataupun satu rumah, dia sewa satu rumah. Jadi dia tak jadi sunat muakkad alal kifayah, dia akan jadi sunat muakkad alal aini. Kerana apa? Semua keluarga itu melakukan ibadah haji pada tahun tersebut, dan semua sekali dituntut secara sunnah muakkad untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun tersebut. Berbeza ibadah sunat muakkad, sunat korban muakkad alal kifayah, iaitu sunnah, iaitu tuntutan sunnah bagi sesuatu kelompok ataupun kumpulan. Dengan syarat kumpulan tersebut mestilah satu keluarga yang ada pertalian darah yang duduk di dalam satu rumah. Duduk satu rumah. Maksudnya satu rumah tu ada keluarga dia, satu keluarga maksudnya satu keturunan, satu darah pertalian, iaitu ayah, ibu, nenek atau adik-beradik. Apabila seorang sahaja yang telah melaksanakan ibadah korban, maka tuntutan sunnah bagi melakukan ibadah korban bagi ahli keluarga yang lain itu tidak lagi dituntut. Itu kena beza. Tetapi jika dalam satu rumah tu, duduk dalam satu rumah tapi tak ada pertalian darah, iaitu duduk rumah bujang, yang ni keluarga lain, yang ni keluarga lain, ni orang Perak, ni orang Sabah, ni orang Melaka, ni orang Johor, jadi akan dikira sebagai tuntutan sunat muakkad ainiyah, sunat muakkad yang dituntut bagi setiap individu, walaupun duduk satu rumah, tetapi duduk satu rumah bukan ada pertalian darah sesama mereka. Itu kena beza pemahaman atau syarat perbezaan hukum bagi ibadah korban dalam mazhab Syafi'i. Dan hukum ibadah korban boleh menjadi wajib
apabila seseorang itu niatkan nazar ibadah korban ataupun seseorang itu niat ta'in. Apa maksud nazar? Iaitu dia meniatkan untuk melaksanakan ibadah korban kerana Allah. Dia niat nazar. Dan niat nazar tu ada syarat-syarat dia, ada rukun-rukun dia, dan apabila kena dengan syarat dia, maka orang tu wajib laksanakan ibadah korban pada tahun tersebut. Manakala satu lagi, orang yang wajib melakukan ibadah korban apabila dia mentakyinkan haiwan tersebut untuk dilakukan ibadah korban. Seperti contoh lafaz, binatang ini ataupun haiwan ini ataupun lembu ini adalah korban aku tahun ini. Disebut ataupun disebut lembu ni jadi korban tahun aku ini. Nescaya walaupun dia tak cakap kerana Allah, dia tak sebut nazar, walaupun disebut macam tu pun dikira sebagai ibadah korban wajib, dan wajib dia laksanakan apabila masuknya waktu musim raya korban. Itu antara ibadah korban yang menjadi jatuh hukum wajib daripada sunan muakkad kepada wajib dalam mazhab Syafi'i. Manakala hukum korban bagi ibadah korban di dalam mazhab Imam Malik adalah wajib secara masyhur, atau pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Malik adalah wajib. Manakala di dalam pendapat Imam Abu Hanifah, hukum dia wajib apabila orang itu ataupun orang itu duduk di kawasan negeri yang kaya. Bila orang yang duduk di kawasan negeri yang kaya, hukum dia jatuh wajib bagi pendapat Imam Abu Hanifah. Okey, dalam sesuatu keluarga, apabila satu orang ahli keluarga yang telah melaksanakan ibadah korban, maka tuntutan sunat bagi keluarga tersebut telah terangkat. Maksudnya tidak ada lagi tuntutan sunat untuk melaksanakan ibadah korban bagi ahli keluarga yang lain. Tetapi jika ada lagi ibadah keluarga lain yang lain ingin melakukan ibadah korban, ahli keluarga lain, contoh ayah dah buat ibadah korban, lepas tu alung pula buat ibadah korban, lepas tu adik-adik lain buat ibadah korban, kemudian cucu-cucu buat ibadah korban, lebih afdal berbanding seorang saja yang mewakilkan tuntutan kifayah bagi ahli keluarga tersebut. Manakala bagi isteri, adakah boleh untuk melakukan ibadah korban? Hukum dia boleh isteri itu melakukan ibadah korban jika dengan duit isteri tersebut. Dia tak boleh duit isteri, dia pinjam duit suami dia. Dia tak ada duit, isteri tak ada duit, tetapi dia minta suami dia, kata nak pinjam duit awak 850 contoh. Dia tak sebut pun nak buat korban, dia pinjam, lepas tu dia daftar, lepas tu baru beritahu, tadi duit saya pinjam tu saya daftar buat ibadah korban. Tak sah. Kerana apa? Tidak dapat izin daripada suami. Jika dia minta daripada suami, gunakan duit suami, bukan duit di isteri dia, tak sah. Dan hukum ibadah korban boleh jatuh haram bila? Iaitu apabila seseorang itu tidak ada kemampuan tetapi memaksa juga untuk melakukan ibadah korban sehingga memudaratkan diri dia dan memudaratkan orang yang dia nafkah. Contoh, dia ni jenis tak mampu, hidup dalam keadaan fakir miskin, dalam serba kecukupan sahaja. Tiba-tiba pada tahun tu dia rasa sangat nak buat korban, lepas tu dia pun daftar. Dia daftar sehingga kan dia tak makan, anak bini dia tak makan, kerana digunakan duit nafkah dia tu untuk membiayai duit korban. Hukum dia adalah haram. Kena tahu. Jadi hukum haram tu ada berbeza. Ada haram, kadang-kadang boleh jatuh haram, kadang-kadang boleh jatuh wajib, kadang-kadang boleh jatuh sunat. Dan hukum as-sadak adalah sunat muakkad. Dan hukum ibadah korban boleh jatuh wajib jika salah niat. Contoh, waktu dia sembelih, dia sebut hazihi udhiyati fataqabbal minni. Dia beritahu, dia sebut secara lafaz ataupun sebut bahasa Melayu, ini adalah korbanku, terimalah ya Allah. Jadi secara lafaz, kalau ikut hukum dalam fiqh, itu dikira sebagai korban wajib. Kerana apa? Kerana ada lafaz hazihi udhiyati, ini adalah korbanku. Kalau kita dah belajar tadi, korban wajib boleh jatuh kepada dua jenis. Satu nazar, satu lagi ta'yin. Ta'yin ini menentukan, iaitu ditentukan haiwan tersebut jadi hukum atau jadi haiwan korban, jadi ibadah korban. Jadi apabila nak sembelih itu dia sebut hazihi udhiyati fataqabbal minni, bermaksud ini adalah haiwan korban aku, terimalah
ibadah ini di sisimu ya Allah. Jadi dia telah ta'inkan, dia telah tentukan ibadah korban tersebut menjadi ibadah korban wajib. Jadi kalau kita tahu ibadah korban apabila telah menjadi wajib, hukum dia orang yang buat ibadah korban tersebut tak boleh langsung ambil daging korban. Jadi ibadah korban wajib hanya 100% milik orang fakir miskin. Tu kena tahu. Jadi kalau salah sebut, salah niat waktu sembelih itu boleh jatuh hukum lain. Jadi macam mana nak kira sebagai niat yang tidak jatuh hukum wajib apabila dia niatkan dengan kalimah lafaz basmalah. Dia sebut Allahumma bismikallahumma ataupun bismillahirrahmanirrahim hadhihi udhiyati. Maksudnya dia mulakan dengan kalimah bismillah. Apabila mulakan dengan kalimah bismillah bermakna dia memulakan dengan lafaz tabarruk, iaitu mengambil keberkatan dengan kalimah basmalah. Dia sebut bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dia sebut hadhihi udhiyati fataqabbimi. Maksudnya ibadah korban tadi tak jadi hukum wajib, dia akan jadi hukum sunnah, korban sunnah sahaja. Jadi kalau ibadah korban sunnah, kita boleh ambil sebahagian dan kita boleh bagi kepada orang lain, dan wajib kita bagi sekurang-kurangnya kepada satu orang fakir ataupun miskin. Itu hukum kalau ibadah korban tersebut ibadah korban sunnah. Jika ibadah korban wajib ataupun ibadah korban ta'in, iaitu nazar ataupun ta'in. Contoh, sebelum waktu masuk hari raya dia niatkan nazar haiwan tersebut, ataupun dia niatkan ta'in haiwan tersebut. Apabila dia niatkan ta'in ataupun nazar kepada haiwan yang ada aib, yang ada cacat, kita tahu antara syarat-syarat haiwan korban ni antaranya mestilah tidak ada aib, tidak ada kecacatan yang boleh menghilangkan kekurangan daging daripada haiwan korban. Jika ada aib yang boleh mengurangkan daging haiwan korban, nescaya hukum dia tak sah ibadah korban tersebut. Jadi apabila seseorang itu dia telah lafaz ta'in ataupun lafaz nazar, hukum dia jatuh wajib kepada, tetapi dia lafaz nazar dan ta'in tu atas haiwan yang ada aib, yang ada cacat, maksudnya tak sah. Hukum dia tetap wajib dia melakukan ibadah korban dia tersebut walaupun ada aib. Ada aib, wajib dia lakukan ibadah korban walaupun wajib, tetapi hukum dia tak dikira sebagai ibadah pahala korban. Jadi kena faham, kalau kita nak lafazkan nazar ataupun nak lafazkan ta'in, nak tentukan mana-mana haiwan untuk jadikan ibadah korban, kita kena cek dulu haiwan tersebut cukup syarat ataupun tidak. Kalau cukup syarat, kita ta'in ataupun kita nazar, hukum dia adalah wajib dan ibadah kita dikira sebagai ibadah korban yang sah. Tetapi kalau kita ta'in ataupun kita lafaz nazar tanpa kita cek, tiba tengok-tengok ada cacat, ada aib yang boleh menolak ataupun tidak sahkan ibadah korban tersebut, nescaya wajib atas kita tu masih lagi kekal. Kita wajib korban juga, wajib sembelih juga haiwan tersebut, tetapi pahala korban kita tidak diterima, tidak dicatat sebagai pahala melakukan ibadah korban pada tahun tersebut. Kemudian jika hilang, ni apabila orang itu dia niatkan nazar. Apa dia niat nazar? Contoh dia niat nazar, tahun ini saya nak lakukan ibadah korban. Dia niat nazar, kemudian haiwan tersebut hilang. Dia dah beli, lepas tu dia nazar. Kemudian haiwan tersebut hilang. Masuk hari pertama tak jumpa, dia cari-cari tak jumpa. Masuk hari tasyrik pertama, hari tasyrik kedua, hari tasyrik ketiga, sampai 13 Zulhijjah tak jumpa. Masuk hari ke-14, hari 14 dah habis dah waktu korban. Masuk je hari 14, dia keluar je solat subuh, tengok lembu dia dah parking depan masjid. Jadi hukum dia, adakah boleh dia melakukan ibadah korban ataupun tidak? Jika dia niat nazar, hukum dia wajib juga dia melakukan ibadah korban dan dikira sebagai mengqadakkan ibadah korban tahun tersebut. Maknanya dia dikira sebagai pahala melakukan ibadah korban walaupun ibadah korban dah lepas. Padahal 14 Zulhijjah ni dah lepas. Yang terakhir sekali yang boleh buat ibadah korban adalah 13 Zulhijjah. Terbenam je matahari, malam tu dah tak boleh dah buat ibadah korban. Tetapi disebabkan situasi ni, iaitu situasi orang yang hilang haiwan korban yang telah dia nazar, niat nazar, hukum dia wajib. Apabila dia dah temui haiwan korban dia tadi, walaupun dah lebih waktu korban, hukum dia wajib laksanakan, dia akan, dan dia tulis sebagai telah melaksanakan qada korban wajib tersebut. Itu jika dia niat nazar.
Tetapi kalau dia niat sunnah, dia niat sunnah maksudnya dia nak buat ibadah korban, tiba-tiba lembu dia hilang, malam raya tu lembu dia hilang. Contoh ada orang khianat, pergi lepaskan ikatan ke apa, hilang. Raya pertama tak jumpa, raya kedua cari tak jumpa, raya ketiga tak jumpa, raya keempat tak jumpa, masuk 14 Zulhijjah jumpa, ada orang jumpa. Jadi hukum dia tak wajib dia sembelih. Dia boleh pilih sama ada dia nak sembelih dan jadikan sembelihan dia sebagai sedekah sunnah, ataupun dia boleh jual dan hasil jualan dia tu dia boleh bawa ke tahun depan ataupun ke masa lain untuk melakukan ibadah kurban, ataupun dia boleh tahan, dia boleh bela sampai tunggu tahun depan baru dia sembelih. Jadi dia boleh pilih, terpulang kepada orang yang melakukan ibadah kurban tersebut. Kemudian hukum berkaitan dengan korban, iaitu adakah boleh kita niatkan korban atas nama si mati ataupun si hidup. Hukum ibadah korban kita tahu adalah sunat muakkad. Untuk masalah menamakan atas nama si hidup yang masih hidup, contoh kita ada atuk kita atau kita ada ayah kita, waktu kita kecil ayah kita hidup susah, kita orang susah waktu kita kecil. Bila kita dah besar, kita ada kemampuan untuk menyara ataupun untuk membantu ayah kita. Jadi ayah kita yang dah tua ni tak mampu, daripada kecil daripada tak mampu sampai dah tua pun tak mampu lagi melakukan ibadah korban. Kita Allah berikan rezeki yang lebih, jadi kita niatlah nak buat ibadah korban atas nama si bapa. Tetapi dengan syarat mesti dapat izin daripada orang yang hidup tadi. Kalau kita nak buat ibadah korban, dengan syarat mesti ada izin daripada orang yang kita nak buat nama atas nama dia. Contoh ayah kita masih hidup, jadi kita minta izin untuk buat ibadah korban atas nama dia. Kalau diizinkan, maka sahlah ibadah korban untuk nama dia. Jika orang tu dia tak dapat izin ataupun tak diminta izin, kita buat atas nama dia juga. Jadi ibadah penyembelihan kita tu tak dikira sebagai ibadah korban, hanya dikira sebagai daging sembelih saja, haiwan sembelihan yang biasa saja. Jadi kena tahu, jadi kalau kita nak buat atas nama siapa, contoh kita nak buat atas nama anak. Kita ada anak kita masing-masing dah belajar, dah balik, dah besar dah masuk sekolah, dah masuk asrama, dah masuk universiti. Kita ni jenis orang yang ada rezeki yang lebih. Kita buat setiap tahun tu, contoh tahun ni kita buat atas nama anak pertama, tahun depan anak atas nama anak kedua, tahun seterusnya anak atas nama anak ketiga, dan berikut, iaitu sampailah berpusing-pusing, iaitu berterusan. Tapi dia tak minta izin. Setiap nama anak yang dia buat tu dia tak minta izin. Jadi hukum selama dia buat melakukan ibadah korban tersebut tak dikira sebagai ibadah korban sunnah, tidak dikira sebagai ibadah sah korban. Jadi nak dapat sahnya ibadah korban atas nama orang yang hidup, mesti ada izin. Dan izin ni tak semestinya dengan lafaz saya minta izin, tak semestinya. Contoh ayah tadi dia minta ke anak dia beritahu ayah dia, "Alung, ayah nak buat korban tahun ni, nak tak?" Nak buat, maksudnya ayah nak buat korban atas nama Alung, nak tak? Alung dia pun jawab, boleh lah ayah. Dia cakap boleh macam tu pun dah dikira sebagai keizinan. Tak mestinya dia kena Alung izinkan ayah untuk buat korban atas nama Alung. Bukan macam tu, bukan terlalu proper sangat. Maksudnya secara ayat biasa saja dikira sebagai keizinan. Manakala korban untuk si mati, korban untuk si mati di dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, pendapat yang muktamad tidak sah untuk nama si mati. Contoh ayah dia dah meninggal, ibu ayah dah meninggal, dia waktu dia senang dulu dia tak ingat nak buatkan ibadah korban. Sekarang ni ayah dah meninggal, mak ayah dah meninggal, baru dia nak buatkan atas nama si mati, arwah, nama arwah. Hukum yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tak sah. Yang muktamad, ada juga pendapat yang tak muktamad yang kata sah. Tetapi kita ambil pendapat yang muktamad dahulu, tak sah melakukan ibadah korban dalam mazhab Syafi'i secara muktamad. Melainkan jika si mati ada tinggalkan wasiat, nescaya hukum dia wajib kita laksanakan wasiat tersebut. Jika si mati ada tinggalkan wasiat. Kalau si mati tak tinggalkan wasiat langsung, tak tinggalkan harta pusaka langsung, kita tiba-tiba nak buat atas nama arwah, kalau ikut pendapat yang muktamad, hukum dia tak sah. Tetapi kalau kita nak ikut pendapat yang tak muktamad, boleh hukum dia sah. Tetapi syarat dia, kita tak boleh ambil sedikit pun daripada daging korban tersebut. Dan daging korban tersebut dikira sebagai hak 100% fakir miskin.
Walaupun daging korban tersebut bukan daging korban wajib, daging korban sunnah, tetapi atas nama si mati. Jadi tak boleh kita ambil sedikit, tak boleh kita bagi orang lain, melainkan semua daging tu adalah hak milik orang fakir miskin. Kemudian waktu, kita masuk pada waktu melakukan ibadah korban yang sah. Bermulanya waktu ibadah korban adalah setelah terbit matahari 10 Zulhijjah, iaitu pada hari raya Aidil Adha, dan ditambah lagi dengan kadar solat 2 rakaat ringkas dan 2 khutbah ringkas. Tu kena faham. Bukan maksud matahari naik dia dah boleh sembelih. Tak boleh, dia kena tunggu lepas matahari naik terbit, maksudnya habis solat subuh, tamat solat subuh, bukan habis solat subuh, tamatnya waktu solat subuh. Contoh sekarang ni waktu solat subuh habis dalam pukul 7:05 minit, kita ambil contoh 7:05 minit. Okey, 7:05 minit tu belum boleh sembelih lagi, kena tambah lagi kadar melakukan solat 2 rakaat. Bukan kena buat dua solat rakaat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tak disyaratkan melakukan solat 2 rakaat. Cuma cukup tunggu sekadar solat 2 rakaat sunat dan ditambah dengan 2 khutbah sunnah. Jadi kalau kita ikut kiraan 2 rakaat sunat ringkas lebih kurang dalam 3 minit atau 4 minit. Kemudian tambah 2 rakaat khutbah yang ringkas. Khutbah ringkas maksudnya hanya sebut rukun-rukun khutbah saja. Jadi apabila dia baca rukun khutbah saja lebih kurang dalam 2 minit. 2 minit saja. Jadi 3 minit solat 2 rakaat tambah 2 minit, 5 minit saja. Jadi matahari terbit, habisnya waktu solat subuh pukul 7:05 minit, tambah je 5 minit, 7-10 minit dah boleh buat ibadah korban. Tu waktu yang sah. Tetapi waktu yang afdal bila? Iaitu setelah matahari tinggi 7 jengkal. Matahari telah terbit tinggi 7 jengkal, lebih kurang waktu duha. Apabila masuk waktu duha, itulah waktu afdal kita laksanakan ibadah korban. Jadi kalau kita perasan waktu solat Aidil Adha dengan solat Aidil Fitri ada berbeza. Aidil Fitri 8 suku, 8.30, contoh 8.30. Kadang-kadang ada masjid tu 9, lambat. Tengok solat Aidil Adha lebih awal daripada Aidil Fitri, kadang-kadang pukul 8. Paling awal, paling lambat pun 8 suku. Sebab apa? Sebab nak kejarkan ibadah yang lebih utama pada hari tersebut, iaitu menumpahkan darah haiwan sembelihan, haiwan korban. Dan apabila penyembelihan haiwan korban itu dilaksanakan sebelum masuk waktu sah korban, nescaya haiwan tersebut tidak dikira sebagai ibadah korban, hanya dikira sebagai sembelihan biasa saja. Contoh dia macam mana? Contoh dia sembelih sebelum subuh, jadi penyembelihan sah, cuma tak dikira sebagai ibadah korban. Ataupun dia sembelih sebelum waktu subuh lagi, malam, masuknya malam 10 Zulhijjah tu, maghrib dia masuk, lepas solat maghrib ramai-ramai pergi dekat ladang sembelih. Tujuan apa? Supaya besok pagi dah mudah nak bagi-bagi. Dia kata besok pagi kalau nak sembelih nanti panas. Panas. Buat malam ni yang senang. Buat malam ni sembelih, besok lapar-lapar, bagi timbang-timbang, besok tu bagi orang. Jadi ibadah korban dia tak dikira sebagai ibadah sah, dikira sebagai penyembelihan biasa saja. Jadi nak sembelih waktu dia kena ikut waktu yang sebenar, iaitu setelah masuknya waktu 10 Zulhijjah, iaitu setelah terbit matahari dan ditambah kadar 2 rakaat solat dan 2 khutbah ringkas. Dan sehingga bila waktu korban ini berlangsung, iaitu setelah 10 Zulhijjah, waktu yang tadi 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah, sebelum terbenamnya matahari ke-14 Zulhijjah. Itu waktu yang sah kita melakukan ibadah korban. Antara 4 hari yang sah ni, yang boleh kita buat ibadah korban, hari yang pertama ni hari yang paling afdal kita buat ibadah korban, yang paling terbaik sekali. Kemudian 2 hari yang tengah, iaitu 11 dan 12 ni adalah hari yang mendapat ittifaq ulama mazhab, iaitu semua imam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanabilah menyatakan 2 hari ini adalah waktu yang sah melakukan ibadah korban. Manakala hari yang ke-13, iaitu hari yang terakhir 13 Zulhijjah, hanya 3 mazhab saja yang ittifaq, iaitu mazhab Imam Malik,
Imam Hanafi, Imam Malik dengan Imam Syafi'i saja menyatakan sah. Manakala Imam Ahmad mengatakan tidak sah sembelih pada hari ke-13 bagi menurut orang yang berpegang dengan pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tak sah pada hari ke-13. Jadi kalau kita nak ambil hari yang mana terbaik, contoh biasanya hari pertama ni penuh sangat, terlalu ramai sangat orang buat ibadah korban sampai tak cukup tangan, kita pilihlah hari yang dua lagi ini, sama ada 11 ataupun 12, untuk kita mendapatkan pegangan pandangan daripada jumhur ulama, ittifaq ulama. Dan keempat-empat hari ini boleh kita laksanakan pada waktu siang dan pada waktu malam, melainkan setelah masuk waktu hari yang ke-10 tu, semenjak masuknya waktu tu kita boleh buat waktu bila-bila. Nak buat pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh, malam boleh, tak kisah. Tetapi jika kita mampu buat waktu siang, tetapi kita pilih malam juga. Padahal siang boleh kita buat kosong je, tak ada buat apa-apa, tetapi kita pilih malam. Tak apa, buat malam lah, sejuk sikit. Dia buat malam, hukum dia makruh jika tidak ada apa-apa kepentingan ataupun keperluan. Tapi kalau contoh dia tak larat dah, pagi tu dah penuh dah senarai binatang korban, tak boleh. Kalau dia tangguh nanti silap-silap terlajak hari korban nanti, jadi malam pun dia buat korban juga, dan dia tak dikira sebagai hukum makruh kerana dia melakukan pada waktu malam kerana ada keperluan. Tetapi kalau dia waktu pagi tak ada apa-apa pun dia buat, dia pilih malam juga, hukum dia makruh. Untuk haiwan korban nazar, jika seseorang itu nak menazarkan haiwan korban, kemudian dia sengaja tangguh, maksudnya hari pertama dia tengok ramai sangat orang buat korban, dia tangguh hari kedua, tu tak dikira sebagai berdosa. Dia tangguh hari kedua, dia tengok ramai juga orang buat korban, hari ketiga dia tengok juga, hari ketiga dia tengok orang dah tak ramai buat korban, tetapi dia pilih tak apalah, tunggu hari terakhir lah nak buat. Dia tunggu hari terakhir, tiba-tiba dia terlupa ataupun dia ada urusan sehingga haiwan korban nazar dia tu tak terlaksana, maksud tak disembelih. Jadi dia akan dikira sebagai perbuatan yang haram kerana menangguhkan ibadah korban wajib. Dan wajib dia sembelih juga walaupun sudah terlepas waktu, kerana dikira sebagai ibadah korban wajib, dan ibadah korban tersebut dikira sebagai mengqadakkan ibadah korban wajib tersebut kerana telah melebihi waktu yang sebenar, waktu yang sah melakukan ibadah korban. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis binatang korban yang sah kita lakukan korban. Jadi kita ikut urutan yang pertama. Tingkatan yang pertama yang terbaik adalah menyembelih haiwan korban, iaitu unta. Unta. Kemudian haiwan korban yang kedua, kalau tak mampu unta, dia boleh pilih sama ada lembu ataupun kerbau. Jadi lembu dan kerbau ni duduk dekat satu level, satu darjat yang sama. Dia bukan kerbau dulu baru lembu, tidak. Lembu dan kerbau duduk satu darjat yang sama. Kalau tak mampu, dia duduk pada tingkatan yang ketiga, iaitu biri-biri ataupun kibas. Tu tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat, kambing biasa. Tu haiwan-haiwan yang sah melakukan ibadah korban. Jika seseorang itu melakukan ibadah korban dengan haiwan yang seumpama, macam serupa tapi tak serupa pun, bukan daripada keluarga haiwan, daripada 4 haiwan tadi, dia buat seperti contoh seladang. Dia buat sembelih korban seladang, lepas tu dia cakap, kenapa besar sangat kerbau ni? Ni bukan kerbau, ni seladang. Hukum dia tak sah, tak dikira sebagai ibadah korban, kerana ibadah korban hanya khusus untuk haiwan ternakan. Haiwan ternakan kena faham, haiwan ternakan. Seladang bukan dikira sebagai haiwan ternakan. Dia haiwan ternakan berkaki 4 yang sah dilakukan ibadah korban. Haiwan ternakan berkaki 4. Selain itu tidak sah. Itu haiwan ternakan secara adat. Kita kena faham haiwan ternakan secara adat. Jadi haiwan ternakan secara adat ada 4 ni je, iaitu haiwan ternakan berkaki 4 secara adat adalah unta, kerbau, lembu, kibas, bibiri dengan kambing. Tu je haiwan ternakan secara adat. Tetapi kalau kita nak tengok zaman sekarang ni, orang ternak macam-macam. Ternak benda-benda yang bukan luar daripada adat orang ternak. Ada orang ternak rusa, ternak benda-benda yang kaki 4 tapi luar daripada adat. Ada orang ternak harimau, kalau kita pergi kat negara Arab tu, ada harimau, singa, dia ternak binatang-binatang bukan haiwan ternakan. Jadi itu dia tidak dikira sebagai haiwan yang sah buat korban. Kemudian
Daripada 4 tadi tu dia ada tambahan lagi, unta, kerbau dan lembu, kibas dan bibiri, kambing, kemudian kacukan. Kacukan unta dengan lembu, kemudian kacukan kambing dan bibiri. Jadi ada 6 tingkatan. Jadi jika ada permasalahan, apakah hukum korban bagi haiwan kacukan ataupun haiwan hybrid kacuk? Jika kacuk itu berbeza daripada jenis haiwan korban, contoh lembu dengan gajah ataupun lembu dengan rusa. Lembu dengan rusa, hukum dia tak boleh jadikan haiwan korban, kerana kita akan ambil darjat yang paling rendah sekali. Yang mana paling rendah? Rusa. Sebab rusa ni dia tak duduk pun di dalam taraf haiwan sah korban. Jadi hukum dia tak sah kita melakukan ibadah korban kacukan lembu dengan rusa, walaupun bentuk dia bentuk lembu. Kena ingat, yang sahnya jika haiwan kacukan tu di dalam kumpulan haiwan korban. Contoh lembu kacuk dengan unta, hukum dia boleh buat korban, kerana masih lagi lembu dan unta ni duduk dalam kumpulan haiwan korban. Ataupun lembu dengan kambing, sah kita buat korban kerana duduk dalam kumpulan haiwan korban. Cuma ada hukum yang kita kena ambil perhatian dalam masalah untuk meletakkan hukum. Jika unta dengan lembu, kita akan letak hukum yang paling rendah. Kita akan letakkan hukum lembu. Hukum lembu dalam darjat haiwan sah korban. Tetapi dalam meletakkan tahun sah korban, kita akan ikut tahun unta. Ikut tahun unta. Jadi kalau lembu kacuk dengan unta, bentuk lembu, kita akan ikut hukum lembu. Maksudnya boleh buat 7 bahagian pada haiwan tersebut. Dan tahun dia kita kena ikut tahun unta, iaitu tahun unta 5 tahun ke atas baru sah korban. Kalau kita ikut tahun lembu 2 tahun ke atas baru sah korban. Hukum dia tak sah kita buat ibadah korban kacuk lembu dengan unta tersebut. Satu lagi contoh, jika lembu kacuk dengan kambing. Lembu kacuk dengan kambing dapat anak bentuk lembu. Hukum dia kita akan letak hukum kambing. Maksudnya tak boleh bahagikan 7 bahagian, sebab dia ikut hukum kambing. Kambing mana boleh kongsi 7 bahagian? Satu nama, satu kambing. Walaupun bentuk lembu, besar macam lembu, sebab dia kacuk lembu dengan kambing, dia akan ikut hukum kambing. Kena faham kat situ jika ada haiwan kacukan. Kemudian antara haiwan-haiwan yang disebutkan tadi, yang afdal dia adalah berjantinah jantan. Antara semua ni, haiwan-haiwan yang tadi tu lebih afdal kita pilih sifat jantan berbanding betina. Jadi kita kena faham, dalam segi menternak haiwan, lebih utama kita pilih betina. Kalau orang tu jenis penternak, dia mesti nak yang betina. Dia takkan nak jual-jual betina sesuka hati, tak. Dia akan simpan betina, jantan dia tu akan sembelih, akan jual, akan buat macam-macam. Tapi kalau betina dia tak nak. Sebab apa? Dia nak banyakkan lagi haiwan dia. Tapi dalam bab ibadah kita lebih utamakan jantan. Lebih utamakan jantan. Kemudian berumur binatang korban ni kita tahulah. Kalau unta kena umur 5 tahun ke atas. Kalau lembu, kambing dengan kerbau 2 tahun ke atas. Kalau biri-biri lain sikit. Biri dengan kibas setahun ke atas ataupun telah tumbuh 2 gigi hadapan. Kadang-kadang kambing yang kibas ni dia cepat. Dia tumbuh gigi hadapan ni kadang-kadang 6 bulan dah tumbuh gigi hadapan. Jadi dia dah tumbuh gigi hadapan dia kira sebagai haiwan yang sah buat ibadah korban. Dan tak sah jika kita melakukan korban dengan haiwan yang tak cukup umur walaupun badan dia besar. Badan dia besar ni, contoh baka dia baka besar. Tetapi kalau kita ikut tengok sifat dia ni, ni tak cukup 2 tahun lagi ni. Kambing ni tak cukup 2 tahun lagi ni. Tak sah kita buat ibadah korban. Walaupun badan dia tu dah besar, dah macam umur 4 tahun, hukum dia masih tak sah. Dan tak sah jika kita tak pasti haiwan tersebut cukup umur ataupun tidak. Contoh kita nak buat ibadah korban, kita pergi ladang, kita tengok, ni dah cukup umur ke belum ni? Dah cukup umur belum? Lepas tu kita tengok, macam dah ni, badan dah besar ni, kita pun beli. Kita beli, lepas tu kita pada sembelih semua, kita tanya orang, ataupun ada orang beritahu, kenapa haiwan awak ni macam tak cukup umur ni? Walaupun kita tengok badan dah besar, tapi orang yang tahu, dia akan tahu. Dia akan tengok sifat, ni tak cukup umur ni. Jadi ibadah korban tersebut tidak sah.
Dan antara perkara yang penting yang perlu kita ambil perhatian dalam melaksanakan ibadah korban ni adalah orang yang membeli haiwan korban tersebut dan penjual. Pembeli kena tahu juga, ambil tahu syarat-syarat sah haiwan korban, kena tahu tahun yang sah, umur yang sah haiwan korban, kena tahu air-air yang tidak sah supaya dia beli haiwan tu yang sah. Dan penjual mesti amanah. Penjual yang menjual ibadah korban, haiwan ibadah korban mesti amanah. Kalau ada orang nak beli ibadah korban, nak beli kambing, nak beli lembu untuk ibadah korban, dia akan tanya, yang mana haiwan yang dah cukup 2 tahun ke atas. Dia mesti tunjuk haiwan yang telah cukup dengan amanah dia, dengan jujur. Kalau dia tengok kambing ini besar dia ni, lepas tu dia kata, walaupun dia tahu tak cukup lagi 2 tahun, sebab dia nakkan modal, dia nakkan keuntungan, dia pun jual, hukum dia tak sah, dikira sebagai penjualan yang haram. Tetapi kalau orang yang beli yang tak tahu tu, dikira sebagai dimaafkan. Tetapi orang yang jual tu dikira sebagai jualan yang haram. Jadi antara perkara yang perlu diambil berat adalah pihak penganjur. Pihak menganjur ni umum, tak semestinya masjid, kadang-kadang surau, kadang-kadang pertubuhan, kadang-kadang individu dia menganjurkan program korban. Penganjur ni mesti kena ambil tahu dan wajib dia untuk ambil tahu haiwan-haiwan yang dia akan beli itu adalah cukup umur dan cukup syarat-syarat sah. Kalau dia penganjur, dia sekadar nak menganjurkan ibadah, menganjurkan program korban, tetapi dia tak ada ilmu. Dia ingat ibadah korban ni sunnah muakkad je. Okey, sunnah muakkad. Jadi dia tak perlu pun nak ambil berat pasal ilmu tentang syarat-syarat, tentang pembahagian, dia tak ambil berat. Dia tahu nak ambil, dia nak buat program, lepas tu dia nak ambil keuntungan sikit je. Jadi hukum dia adalah haram jika melakukan perbuatan tanpa ada ilmu dan tidak ambil berat tentang syarat sah daripada ibadah korban tersebut. Kemudian masalah tentang perkongsian bahagian korban. Jika satu haiwan itu dikongsi oleh 2 orang, contoh si A dengan si B ni, dia ada satu haiwan, dia kongsi daripada haiwan tu kecil, dia bela sama-sama, dia beli sama-sama, bagi duit masa beli tu kongsi 2 orang, lepas tu bela sama-sama, membesarkan sama-sama. Tiba-tiba dah sampai umur 4 tahun, si A ni dia nak buat ibadah korban, tetapi si B ni dia tak kisah, dia kata kalau nak buat, buatlah, nak buat. Jadi hukum dia tak sah jika masih ada lagi 2 pemilik dalam satu haiwan, tak sah. Jadi macam mana nak sah? Si B mestilah menghibahkan, memberikan bahagian dia atau menjual bahagian dia tu kepada si A, supaya si A menjadi pemilik tunggal. Apabila si A menjadi pemilik tunggal, maka hukum ibadah tersebut dikira sebagai ibadah yang sah. Jika ibadah korban, kita tahu ibadah korban, pembahagian daging korban ni, binatang korban, hanya 3 binatang saja yang boleh dibahagikan 7 bahagian, iaitu unta, lembu dengan kerbau. Binatang-binatang lain, kibas, bidiri, kambing tak boleh diberi bahagian 7 bahagian, iaitu unta saja yang boleh, lembu dan kerbau boleh dibahagi 7 bahagian, 7 nama, penama. Tiba-tiba kita buat lain sikit, kita buat kelainan tahun ni, kita buat 8 nama. Satu ekor lembu kita buat 8 nama. Apa hukum bagi penama-penama yang lain? Jadi kalau kita buat 8 nama atas satu ekor lembu, ke-8 nama tu tidak dikira sah ibadah korban, tak sah. Walaupun 7 orang ni dia dah masuk dah, dia dah daftar atas satu ekor lembu tu, awal-awal lagi dia dah daftar. Tiba-tiba last minute, hari sebelum raya tu ada seorang tu datang, saya daftar atas nama lembu yang sama, iaitu dia tambah lagi 1 jadi 8. Bukan 7 orang tu sah, 7 orang tu memang daripada awal dia dah daftar, tetapi kerana ada seorang penama atas satu ekor lembu, dengan duit bayaran yang dibayar tu masuk dalam ekor lembu tersebut, ke-8 orang ni tidak dikira sebagai ibadah korban tahun tersebut. Kemudian perbezaan niat atau perbezaan bahagian korban. Contoh ada 7 bahagian dalam satu ekor lembu, tetapi 7 bahagian ni berbeza niat. Contoh 2 bahagian untuk ibadah korban, 1 bahagian orang ni tak nak buat ibadah korban, 1 bahagian ni dia nak buat akikah. Seorang lagi dia beli satu bahagian nak buat jamuan kenduri kahwin. Seorang lagi ni beli satu bahagian untuk jual kat pasar. Seorang ni beli bahagian untuk makan-makan. Seorang ni beli bahagian untuk sedekah. Jadi keseluruhannya hukum dia sah.
mengikut niat masing-masing. Walaupun daripada 7 bahagian ni ada seorang orang kafir. Orang kafir ni beli untuk niat makan-makan, maksud dia untuk makan sendiri-sendiri. Walaupun dia ada join dalam kelompok haiwan korban, hukum semua dia sah. Orang yang melakukan ibadah korban sah, orang yang ingin melakukan ibadah akikah sah, orang yang ingin melakukan kenduri kahwin sah, orang yang ingin jual beli sah, semua sah. Walaupun ada salah seorang daripada orang yang beli bahagian tu beragama, tidak beragama, itu kafir, bukan Islam. Kemudian untuk penjagaan, untuk tanggungjawab, untuk kos penjagaan haiwan korban yang kita beli, contoh beli 7 nama, 7 penama tu atas satu ekor haiwan, dia beli mestilah kena ada kos penjagaan, kos pemakanan, kos perubatan semua. Jadi hukum kos-kos tersebut mestilah berkongsi ke atas 7 orang tersebut. Bukan seorang saja yang menguruskan, yang kena jaga kos makan, yang kena jaga, tidak. Bukan pengurusan. Contoh penganjur, dia buat program korban, bukan penganjur yang kena jaga kos-kos tu, tidak. Mestilah orang yang buat korban tersebut yang kena menjaga kos-kos penjagaan dan perawatan haiwan korban masing-masing. Dan mestilah berkongsi untuk menjaga haiwan korban tersebut. Jadi penganjur ni antara perkara penting yang mesti diambil berat oleh penganjur. Jika penganjur ingin mengadakan program korban, apabila meletakkan yuran, mesti dia memisahkan ataupun menerangkan, mendetailkan harga yuran pengurusan, kena ada sebut. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dalam bab muamalat, jika kita bermuamalat, kita melakukan akad jahil ataupun akad majhul, hukum dia tak sah. Contoh kita tengok dekat bina-bina biasa, bina-bina dia tulis haiwan korban satu bahagian 900, contoh 900, maksudnya haiwan korban, dia sebut haiwan korban 900, ataupun untuk mengisi borang berharga 900 untuk melaksanakan ibadat korban, tanpa dia detailkan. Maksudnya 900 tu berapakah jumlah pengurusan, berapa jumlah haiwan yang satu bahagian tu, dia tak detail. Dikira sebagai akad majhul. Dalam mazhab Syafi'i, akad majhul ni tak sah. Kalau tak sah, apa hukum dia? Kalau kita jual beli, tak sah, hukum dia apa? Kalau kita makan daripada haiwan tersebut, apa hukum dia? Jadi kita tahu hukum dia akan dikira sebagai haram ataupun syubhah. Jadi kalau kita nak dikira sebagai ibadah yang sah, makan makanan yang halal, mesti ada akad yang sharih, akad yang jelas, iaitu haiwan ini ataupun satu bahagian ini berapa hukum jumlah dia. Kemudian ditambah dengan kos pengurusan ataupun yuran pengurusan, contoh 50. Harga satu bahagian 850, tambah kos pengurusan 50, jadi jumlah keseluruhan 900. Dia pun bayar, dia dah tahu, dia bayar tu dia tahu yuran kos termasuk dalam pembayaran tersebut. Jadi hukum tersebut hukum akad yang sahih, yang sah di sisi mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita nak buat program, penganjur ni kena tahu tentang bab hukum. Kadang-kadang dia buat program, dia letak je 900, dia tak jelaskan 900 ni termasuk apa, tak termasuk apa. Kalau termasuk kos pengurusan, kena bagi tahu 850 harga satu bahagian, 50 harga pengurusan, baru yang peserta yang bayar tu dia tahu dan dia faham tentang pengurusan tersebut. Kalau dia tak tahu, dikira sebagai akad majhul, dan akad majhul tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Hukum dia akan berlanjutan, iaitu daripada hasil korban tersebut dia akan menjadi kesan untuk diri. Kemudian syarat sah, ada banyak lagi benda yang perlu kita terangkan. Antara syarat sah haiwan tersebut, apakah aib-aib ataupun kecacatan yang dikira sebagai tidak sah. Kemudian faedah, antara faedah yang boleh kita ambil adalah tentang keutamaan sifat yang mana lebih afdal. Antara haiwan-haiwan itu, antara yang paling utama adalah haiwan yang berwarna putih.
Tak kira lah lembu ke, unta memang kita tengok warna putih. Unta tak ada warna putih. Contoh kalau haiwan yang ada warna putih seperti lembu, kambing, itulah sifat yang lebih afdal kita pilih. Kalau tak ada warna putih, kita ambil warna kuning. Warna kuning. Kalau tak ada warna kuning, kita ambil warna campur putih kemerahan, iaitu warna coklat. Kalau tak ada warna putih kemerahan, kita ambil warna belang, iaitu bertumpuk, putih hitam ke, coklat hitam ke, yang bertumpuk. Kalau tak ada juga, kita ambil warna yang terakhir, iaitu sifat yang terakhir adalah hitam. Hitam semata. Itu tingkatan ataupun sifat mengikut keutamaan bagi haiwan korban. Jadi kita ringkaskan lagi hukum daging korban. Hukum daging korban ini terbagi kepada dua. Satu hukum wajib, satu korban wajib, satu korban sunnah. Korban wajib tidak ada sama sekali orang yang boleh ambil daripada bahagian korban tersebut melainkan hak 100% fakir miskin. Tak kira lah daging dia ke, kuku dia ke, bulu dia ke, tanduk dia ke, semua hak milik fakir miskin. Tu jika korban wajib. Korban sunnah, mestilah kita beri kepada fakir miskin sekurang-kurangnya seorang fakir miskin, dan sekurang-kurangnya lebih kurang kadar 1.5 kilo ataupun 2 kilo. Kita ambil genap 2 kilo terus. Jadi kalau orang tu buat korban sunnah, dia buat korban 1 ekor kambing, lepas dah sembelih, dah siap lapar semua, anggaran dapat 1 ekor kambing tu dalam 15 kilo. Daripada 15 kilo tu dia kena keluar 2 kilo untuk bagi hak milik fakir miskin. Kalau dia tak asingkan, dia tak bagi, dia ambil semua 15 kilo, dia makan anak bini, dia dikira sebagai makan makanan haram. Kerana apa? Walaupun dia tahu dia belajar, alah 2 kilo je kena bagi fakir miskin, yang selebihnya dia hak milik dia nak, boleh. Tetapi selagi mana dia tak keluarkan 2 kilo daripada daging 15 kilo tu, dia dikira sebagai makan makanan yang haram kerana terdapat hak fakir miskin dalam 15 kilo tadi. Itu kena faham. Jadi orang yang melakukan ibadah korban sunnah, dia kena asingkan awal-awal hak milik fakir miskin. Dan fakir miskin ni kena tahu, fakir miskin ni kena tahu siapakah golongan fakir miskin yang sebenarnya. Fakir miskin ni bukan kita tengok orang tu kurus kering, baju koyak gabak, kereta lama tak tukar, tu fakir miskin. Bukan. Kadang-kadang kita tengok orang kurus, baju compang-camping, koyak besar, tetapi dia tokek haiwan paling besar dekat Malaysia. Kadang-kadang kita tengok orang kurus kering je, tapi kereta kat rumah 6 biji, semua Alphard. Tu semua bukan makna fakir yang sebenar. Fakir ni adalah orang yang dia ada harta, dan harta dia tu kurang daripada separuh keperluan hidup dia. Keperluan hidup apa? Kalau kita kira keperluan hidup, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau orang tu ada sakit, ubat-ubatan. Itu saja keperluan, 4 ni je. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ubat-ubatan. Kalau sehari dia perlukan keperluan dia untuk menampung 4 keperluan ini. Contoh sehari dia perlukan RM100. RM100 untuk makan minum dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, sewa tempat tinggal dia, ubat-ubatan dia. Sehari RM100. Tetapi dia kerja basuh pinggan kat kedai makan. Dia basuh pinggan sehari dapat RM40 je contoh. Dia kerja 6 jam, RM40 dia dapat. RM40 tu nak tampung kos sara hidup RM100. Adakah melebihi separuh? Tak melebihi separuh. Jadi orang tu dikira sebagai orang fakir. Miskin pula orang yang ada harta melebihi separuh keperluan hidup dia. Contoh sehari dia perlukan RM100, dia kerja basuh pinggan dapat RM60. RM60 ni separuh daripada keperluan dia. Ia dikira sebagai orang miskin. Jadi orang yang fakir dan miskin ni layak untuk dia diberikan hasil korban orang yang melakukan ibadah korban. Jadi fakir miskin ni kita jangan tengok zahir dia. Kita tengok dia ni baju tak pernah tukar, 4 tahun baju tak pernah tukar, dah lusuh. Kita pun bagi dia. Masa nak pergi tu bagi rumahnya banglo 3 tingkat. Tu bukan fakir miskin, tu buat-buat fakir. Kemudian ni banyak lagi, saya skip, ambil yang penting. Kita ambil kaifiat korban kelompok. Jadi orang yang nak buat ibadah korban kelompok maksudnya satu lembu 7 orang. Tu kelompok. Ataupun satu lembu 7 orang, ataupun satu kebau 7 orang. Tu kelompok. Kalau individu maksudnya satu kambing seorang. Kambing memang seorang pun. Maksudnya dia buat kambing seorang, tapi dia
bayar dekat satu penganjur tu. Walaupun dia belajar dekat penganjur, tetapi dia tak kongsi mana-mana haiwan korban dia tu dengan orang lain. Tidak, itu maksudnya korban individu. Manakala korban kelompok adalah satu ekor lembu, dia kongsi 7 orang. Jadi kalau korban kelompok ni, apabila dia nak akad, dia kena nyatakan lafaz 5 perkara. Kena ingat ni, 5 perkara ni kena ingat betul-betul. Ni kalau siapa-siapa ada buat ibadah korban kelompok, dia kena ingat 5 perkara ni. 2, kena lafaz wakil. 3, lafaz izin. 2 wakil, 3 izin. 1 wakil adalah saya wakilkan imam, ataupun saya wakilkan pihak pengurusan, ataupun saya wakilkan ustaz untuk beli haiwan korban saya, ataupun beli lembu, ataupun beli kambing, tak kisahlah dia nak buat korban apa, kena ada lafaz wakil beli. Wakil beli, itu yang pertama. Yang kedua, contoh kalau dia buat ibadah korban tu, dia tak nak uruskan apa-apa pun, niat pun dia tak nak, sembelih pun dia tak nak, beli pun dia tak nak. Maksudnya kena 5 perkara ni. Yang kedua, dia kena wakilkan sembelih. Wakilkan sembelih. Contoh dia memang tak nak uruskan apa-apa, sembelih pun dia tak nak. Jadi saya wakilkan juga ustaz sembelih haiwan korban saya, kena ada lafaz wakil. Lagi 3 ni izin. Tadi 2 wakil, 3 izin. Yang pertama, saya izinkan imam, atau saya izinkan pihak pengurusan, saya izinkan ustaz sembelih haiwan korban saya. Tadi wakil niat, ni wakil sembelih, izin sembelih. Kemudian yang izin yang kedua, saya izinkan pihak pengurusan untuk membahagi-bahagikan daging korban saya. Tu mesti ada dalam akad. Akad ni tak semestinya dengan lafaz. Kadang-kadang cara bertulis, kalau ada borang, kena ada lafaz ni. Lafaz ni point dia. Tu yang kedua. Izin yang kedua adalah saya izinkan pihak pengurusan membahagi-bahagikan daging korban saya. Izin yang ketiga, yang 5 perkara yang kelima, saya izinkan pihak pengurusan untuk memilih, melantik mana-mana wakil untuk membelikan ataupun untuk meniatkan. Maksudnya dia ada lafaz izin wakil mana-mana orang. Kalau kita wakilkan pada imam atau pada ustaz, seorang ustaz ni, macam contoh imam pertama, kita wakilkan dia. Imam pertama tak boleh pandai-pandai wakil orang lain, tak boleh. Sebab orang yang akad kepada dia tu wakilkan untuk imam tu saja. Maksud imam tu tak boleh nak pergi cari orang lain wakilkan, tak boleh. Sebab atas tanggungjawab dia 100%. Kalau dia pilih, tak apa, awak tolong belikan untuk orang ni, walaupun orang ni tak sebut tadi, hukum dia tak sah. Sebab dia telah mewakilkan tanpa izin orang yang minta dia diwakilkan. Jadi kena ada lafaz izin, saya izinkan pengurusan untuk melantik mana-mana orang untuk membeli ataupun untuk menguruskan ataupun untuk membahagikan. Kena ada lafaz izin juga. Jadi 5 perkara ni kena ada dalam akad. Kalau tak ada, dia akan jadi masalah nanti. Dia akan beri kesan kepada daging tersebut. Jadi dia akan dikira sebagai dalam muamalat ni kena ada tahu tentang syarat-syarat sah. Kalau tak tepat, kalau tak cukup syarat mengikut madhab mazhab Syafi'i, dia akan dikira sebagai muamalah yang tidak sah. Muamalah yang tidak sah, kita tahu apa akan terjadi. Jadi ibadah korban tu tidak sah secara hakikat, secara sebenar dalam syariat. Jadi kalau tidak sah, daging korban yang kita makan selama ni akan menjadi sumber yang haram. Jadi kena tahu perkara-perkara yang penting di dalam ibadah korban. Jadi setakat ini dulu perkongsian untuk ibadah korban. Jadi kita tangguhkan pengajian kita dengan Ummul Kitab disertai dan tasbih kifarah dan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim